Bola Sepak Nepal function. Berjaya juga arrange satu match friendly untuk preparation sebelum bertemu dengan Malaysia ni. Friendly dengan Bangladesh dan mencatatkan keputusan seri 2-2. Malaysia pula, walaupun negara aman, tapi Persatuan Bola Sepak Malaysia tak berjaya untuk arrange at least satu friendly sebelum bertemu dengan Nepal ni. Mungkin diorang tengah busy bertarung dengan FIFA. Ada organisasi khusus yang dianggotai oleh Mat Saleh untuk manage skuad senior Harimau Malaya, tapi still tak berjaya untuk manage at least satu friendly. Tak tahulah apa faktornya, memang purposely tak nak arrange friendly ke atau memang dah tak sempat untuk arrange ke, kita tak pasti. Tapi takkanlah tak ada mana-mana team nak friendly dengan Malaysia. Sekarang ni pun ada kabar angin yang Peter Kelemoski nak angkat kaki daripada posisi head coach Harimau Malaya. Cuma setakat ni sekadar kabar angin je lah. Untuk bertemu dengan Nepal, mula-mula Peter Kelemoski call up 27 player.